Okey tuan-puan, di tangan saya merupakan kilobar 1 kilogram iaitu emas yang kedua terbesar selain 12 kilogram. Persoalannya di manakah kekuatan emas tersebut? Tuan-tuan, sebenarnya emas ni kekuatan pada berat dan juga keturunannya tuan-tuan. Jadi semakin berat emas tu, semakin turun emas tu, semakin mahal harganya. Contohnya, 1 gram di tengah sini merupakan kilobar harga sekitar hampir RM500,000. Jadi, jika tuan-tuan perempuan ingin mengalihkan sebahagian tabungan ESB, tabung haji ataupun KPSP dalam bentuk emas, ini emas yang sesuai jika menghampiri sekitar RM500,000. Itu pertama. Kedua tuan-tuan puan, jika apa-apa berlaku dalam ekonomi kita, emas sebagai aset yang selamat untuk menjamin kekayaan kita dalam jangka panjang. Jadi, bagi tuan-tuan puan yang ada simpan yang agak baik dan tabung haji, ESB ataupun tuan-tuan puan merupakan founder syarikat yang nak alihkan sebahagian keuntungan syarikat dalam bentuk emas yang menghampiri sekitar RM500,000, inilah gold bar ataupun kilo bar ataupun emas yang sesuai untuk tuan dan puan. Jadi, bagi siapa yang nak alihkan sebahagian simpanan, tabungan, aset dalam bentuk emas, mudah saja boleh klik link di bio ataupun di posting ini. InsyaAllah saya bantu sebaiknya. Jom kita menabung bersama Public Gold.